Bapak dia tarik tangan, kau kenapa ada kat sini? Kau yang selama ni. Kalau ada bukti menjerumus ke arah tu, you senyapkan pula. Orang nak cari pembunuh ni dekat berbulan-bulan. Lepas 3 bulan baru you cerita, malam tu saya ada dengan dia. Kita tak nak ajar masyarakat untuk guna undang-undang kat tangan sendiri. Sejak mula dengan kes ni, saya macam tak sedap badan lah, aku macam ni lah, saya muntah-muntah lah, badan saya berbintik-bintik. Datuk dia daripada jauh, duduk tengok akak tau. Dia pandang macam ni, Faizal, mata dia tak lepas tau. Tapi sebenarnya bila akak jadi lawyer ni, akak tengok keberantakan keluarga tu memang banyak tau. Macam kadang-kadang kita macam, aduh, keluarga macam macam tu tau. Dia keluar daripada rumah dia nak pergi court, and then dia akan macam muntah-muntah dan demam pingsan macam tu. Sihir ni dia kadang-kadang jadi andaian, dia jadi tafsiran, entah betul entah tidak. Apa asas pembuktian dia tu? Susah. Dia memang hantar mesej ugut. Lawyer kena ugut, guys. Berani korang Polis nak ambil handphone saya. Saya kena bagi ke handphone saya. Every person dia ada hak untuk diwakili oleh peguam, terutama dalam kes jenayah. Rasuah-rasuah ni sampai dia boleh ke dalam ke apa ke, dia ada banyak tiers tau, atau peringkat. Tikama yang banyak-banyak kali ni, dia sebenarnya act of passion kan. Dia macam hatred dah. Kau dendam betul dengan orang ni. Tak munasabah. Macam mana nak explain kat court, you dah nampak orang tu berdarah-darah, you tak buat apa-apa. Bro, jadi projek itu malam ni you pula pergi reply kat situ nampaklah konspirasi. Walaupun kita kata tak ada, pelaku tu dia adalah lecturer untuk criminologist. Dia rasa dia pandai lagi daripada law. Jadi dia ingat dia boleh tutup crime dia kan. Laptop kita ada cara-cara menghapuskan crime. Kat situ dah, kenapa you cari? Kalau you kata you tak terlibat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys to Borak Balai, podcast jenayah paling eksklusif dekat Malaysia. Thank you very much kepada semua geng siasat hashtag yang share banyak konten-konten Abang Crime dekat TikTok, dekat Threads, dekat IG. Alhamdulillah kita naikkan banyak-banyak engagement guys, sebab podcast Abang ni adalah satu podcast yang lain daripada yang lain, sebab kita kongsi tentang sudut yang berbeza daripada podcast lain, insyaAllah. Dan yang penting kita sampaikan ilmu yang berguna juga untuk korang, especially yang minat benda-benda kegiatan jenayah dan juga siasat ni lah. Okay, cakap pasal siasat dan juga kegiatan jenayah, sebelum ni abang dah invite siapa? Kita invite bomber, kita invite pakar forensik klinik, kita invite pegawai penjara badan akhir. Hari ni, ini adalah seorang guest sebenarnya yang abang rasa wajib ada dekat podcast Borak Balai. Borak Balai, let's go. Siapa yang tak kenal, Nur Zabeta merupakan seorang peguam yang kita kenal dekat Facebook. Selalu share-share Facebook. Banyak share-share tentang kes-kes yang berlaku setiap masa. Sebab satu benda yang abang tengok kelainan lah pada siapa yang Kak Beth sebab kita orang dah kenal lama guys. Kita dah kenal daripada zaman waktu saya kerja wartawan jenayah dulu. Kita dah banyak kali shoot sebelum ni Kak Beth kan. And then lepas tu saya banyak follow Kak Beth dekat Facebook. Sebab cakap je pasal kes apa. Pasal kes memandu dalam keadaan mabuk ke, kes pembunuhan, kes dera. Ini adalah individu yang banyak kongsi ilmu dekat korang. Kalau korang tengok dekat Facebook, banyak benda-benda yang nak tahu pasal undang-undang, dia punya proses, pendakwaan, hukuman dan sebagainya. Kak Beth. Sebab tu dia kena ada ni dekat podcast Borak Balai Abang Crime ni. Okey, apa khabar Kak Beth? Panjang betul intro. Alhamdulillah. Sihat. Faizal, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Kak Beth datang. Sama, no kita problem. Dah kenal berapa tahun? Saya rasa daripada zaman, saya rasa lebih 10 tahun. Almost 10 years. Almost 10 years. Okay Kak Beth, so macam mana dengan kerjaya sekarang ni? Kita bagi intro sikit Kak Beth. Dah berapa lama jadi sebagai seorang peguam dan sebagainya? Ni kalau tak silap kat tahun ke-17, 18 lah. Lebih kurang 18 macam tu lah kan. Dah jadi peguam ni. Selain daripada jadi peguam tu, macam Faizal cakap tadi lah kan, kadang-kadang buat sharing. Kenapa banyak kat Facebook? Kenapa TikTok ada buat juga. Tapi bila dekat tulisan ni, kadang-kadang kan macam ni pada akak, okay, satu kita meluah. Yang kita menulis ni kita meluah. Kita nak cakap, nak ajar, dan dia lebih tersusun. Kalau macam ni, tengah kita cakap ni,
Bila kita cakap tadi nak cakap apa jadi dia jadi macam tak tersusun dan teratur. Lepas tu lagi satu kadang-kadang bila tulisan akak ni, akak kadang rujuk juga untuk diri sendiri. So bila tulisan kita scroll, yang ni aku pernah tulis dulu macam ni. So orang lain membaca pun sama. Kalau video ni kita nak fast forward bukan, yang ni bukan fast forward macam tu lah. So sebab tu banyak lebih menulis kat Facebook. Cuma TikTok ni kadang-kadang tengok lah, kalau akak tak ada jadual call ke, maknanya tak busy, tak ada macam talk ke, bagi talk ke, kadang-kadang ambil masa, ada orang nak tolong editkan, tim nak tolong editkan video, akak buatlah dekat TikTok. Tapi Instagram memang tak ada lah. Instagram tak ada. So banyak sharing lah. Tapi dari segi career, Alhamdulillah lah dua-dua ni. Sebab pada akak pula, bila kita jadi lawyer ni ada ilmu lebih kan sikit kan Mazal kan. So kadang-kadang orang ni macam mana akak boleh tulis kan, orang macam ya ke macam ni. Kadang-kadang diorang macam condemn tau keputusan-keputusan ni tanpa dia faham. Bila alasan penghakiman keluar kan, dia kata ada ke macam ni, tengok rekod kat Malaysia macam ni kan. So kadang-kadang tujuannya nak bagi orang faham. Sebab itulah kita menulis supaya sharing ni, dan kita nak berusaha biar ada ilmu. Macam itulah. So dalam keadaan tu akak tulis bagi orang faham. Kadang-kadang baru tengok komen kat bawah tu, baru saya faham rupanya. So sikit sama-sama belajar lah maksudnya kan. Kadang-kadang tu lah kita selalu fikir macam peguam ni orang kata pakar lah bidang ni. Kadang-kadang ada juga benda yang kita nak kena belajar juga daripada orang awam, sebab kadang-kadang kes tu tak semestinya dia coming out from the books, and kadang-kadang experience juga kan. Dia macam ni tau Faizal. Kadang-kadang bila jadi peguam ni ada keadaan yang dia meruntun jiwa tau. Contoh bila kita dengar kan mangsa kanak-kanak, mangsa wanita, tu pun ada kes-kes orang terkena ke apa, kita dengar, kita rasa macam kesian benda ni jadi. Terutamalah kalau macam contoh kes kanak-kanak, adalah benda-benda yang secara seksual orang buat kat dia. Kita fikir balik, ni kalau kena kat anak aku ni macam mana? Betul. Ni kalau anak buah aku ke saudara mara yang aku kenal macam mana? Tapi kita dengar, dalam situasi ni macam mana benda ni jadi. Kadang-kadang mak ayah mungkin letak kepercayaan sangat dekat coach ke apa ke kan. So bila kita belajar daripada mata mereka, kita macam dalam kes ni dah jadi macam ni. Kita kena hati-hati. Dia bukan pasal kita jadi paranoid, tapi dalam keadaan semasa sekarang ni kita banyak belajar. Tu kalau kes-kes yang melibatkan anak kita. Anak kena bully kat sekolah. Sekarang kan bully kan dah jadi macam-macam kan. Betul. Sebelum ada wujudnya pindaan-pindaan ni semua apa, contoh macam mana ni kejadian bully, sebab pelaku tu pun kanak-kanak. Kita boleh buat apa kan macam tu. Sebelum ada tribunal anti bully ni semua, mak ayah nak buat apa? So yang kita pula kadang-kadang kalau balik kan, bila kita dah belajar daripada cerita-cerita klien ni, macam kita dengar ni, kita tengok kenapa anak kita diam kan. Contohlah, benda tu akak belajar. Akak sendiri dalam proses of learning daripada pengalaman manusia. Tu kalau yang kes bully, yang kes scam tu, yang rupa-rupanya ada scam macam ni. Rupa-rupanya kalau kita tekan link dalam WhatsApp tu, lepas tu kita masuk dalam link bank lah, contohlah, duit kita boleh hilang semua. So banyak benda kita belajar daripada pengalaman orang lain. Maknanya akan dapat first hand lah. So Alhamdulillah kita ni, kalau nak cakap, sebab bila dah banyak pengalaman macam ni, nak diuji perkara-perkara macam ni akak lebih berhati-hati lah. Bukan kata kadang-kadang kenapa orang tu kena keadaan ni, yelah percayalah. Sebab kak just share lah dengan Faizal. Ada satu kes ni, mak dia ni telefon, dia cakap yang buat anak-anak dia ni dari segi seksual tu adalah datuk dia, which is bapak dia sendiri. Asalnya mak dia bawa daripada kampung untuk jaga, sebab datuk ni maknanya datuk kepada budak-budak ni lah, bapak kepada mak ni tak boleh nak jalan. Jadi dia bawa rawatan, dia duduk letak hospital, lepas tu ada fisiologi, pergi fisio lah. Bila pergi fisio, dah rawat semua, dah boleh start berjalan lah. Dan tiba-tiba anak lelaki dia cerita keadaan begini-begini apa yang dia buat lah oleh datuk tu. Mak dia telefon cakap dengan akak ni, nangis tau Faizal. Nangis. Lepas tu dia cakap macam ni, saya ni ibu yang gagal, saya tak boleh lindung anak saya, dia kata. Macam mana kita nak cakap dengan dia? Sebab masalahnya saya cakap dengan dia, puan, betul, ujian ni dah jadi, tapi untuk meletakkan puan sebagai ibu yang gagal, saya tak boleh cakap macam tu. Sebab kalau kita ni jadi manusia, kita paranoid. Kita paranoid dengan bapak kita paranoid dengan suami kita. Sebab ada kes yang melibatkan bapak kepada kanak-kanak, betul tak? Jadi dalam keadaan ni kata-kata masalah lah kita. Sebab kalau kita nak keluar, kita macam duk tengok, kita syak lagi kita. Contohlah kita jadi paranoid. Jagi-jagi kita teks, jagi-jagi kita tanya anak kita. Kehidupan tu jadi tak sihat. Kenapa kita ni mangsa nak kena salahkan diri kita? Kan sedangkan pelaku tu
adalah daripada kalangan kita juga. Sebab tu dalam kehidupan ni, itulah kadang-kadang ujian tu sangat besar. Kita nak cakap macam mana, nak kata dia ibu yang gagal, tidak juga. Sebab dia selalu bersembang dengan anak dia. Cuma anak dia malu, trauma nak cerita kan. So dalam keadaan ni, banyak benda lah akak belajar sebenarnya daripada kehidupan manusia lain. Sebab kalau maknanya akak nak cakap, kalau akak terkena sendiri Faizal, ya Allah, betul, memang tak sanggup lah. Tak sanggup. Sebab trauma tu, mangsa-mangsa ni dibawa lama tau Faizal. Kadang-kadang diorang, itu baru masa kes dekat mahkamah, baru buat report polis, kes kat mahkamah. Aftermath tu, lepas tu, betul, psikologi budak-budak ni macam mana, hubungan kekeluargaan tu macam mana. So dalam keadaan ni, sebab itulah banyak benda lah. Akak rasa kejayaan akak ni to me lah, dia macam satu blessing lah juga. Sebab banyak benda kita lihat daripada kehidupan orang lain. Akak punya portfolio kan, macam let's say kan, macam kita wartawan kan, macam let's say contoh wartawan kan, dia ada portfolio, ada wartawan ekonomi, wartawan jenayah, wartawan apa lagi, wartawan politik. Macam dalam kerjaya peguam ni kan, macam mana nak menentukan yang portfolio ni saya punya kekuatan saya, ataupun macam mana? Macam Kak Beth sendiri, portfolio lebih kepada mana? Ini akak suka soalan ni. Sebab kadang-kadang orang pukul rata je. Lawyer sama je sama je semua kan. Okay, dia macam ni. Kalau kita tengok contoh Faizal nak beli rumah kan, katalah kita nak beli rumah, kita ada lawyer convincing. Lawyer convincing ni selalunya mereka tak pergi mahkamah lah. Okay, so mereka tak pergi mahkamah untuk berujar atau ada kes kat mahkamah. Okay, itu lawyer convincing. Ada lawyer corporate. So lawyer yang biasa yang duk share dekat media sosial semua apa ni, lawyer yang banyak pengalaman ke mahkamah. Atau kita panggil lawyer-lawyer yang buat criminal atau litigation lah. So criminal ni pula, macam kita tengok orang kata jenayah macam mana yang Faizal duk buat lah. Kan yang macam kata kes bunuh, kes rogol. Bila kata peguam yang mewakili tu, mereka mewakili tertuduh. Okay. Dan ada juga lawyer litigasi ataupun lawyer civil. Okay, contoh tadi, bila ada seorang kanak-kanak, okay, katalah dia dicabuli dan tertuduh dibawa ke mahkamah. Alright. So yang mewakili tertuduh itu adalah peguam-peguam yang bawa kes-kes jenayah lah. Okay, tetapi dalam kes jenayah ni, akhirnya tertuduh tadi tu kalau disabitkan kesalahan, kalau dikatakan dia salah, okay, dia akan kena penjara ataupun sebatan dan sebatan lah, tengok kesalahannya dan sebatan. So dia kena, katalah section 14, dia pegang budak bawa atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Okay, so jadi dalam keadaan ni, yang mangsa tadi tu, dia punya trauma dia, dia macam mana keadaan dia, apakah pampasan yang dia dapat. Dia tak dapat pampasan. Okay, dalam kes macam ni akak banyak membantu mangsa. Maknanya membantu mangsa untuk kita bawa, kita ambil tindakan. Okay, so akak adalah mainly kalau ada kriminal ada buat, tapi sikit-sikit sebab minat akak lebih kepada civil litigation. So kalau macam contoh Faizal kena fitnah kan, Faizal kena fitnah, so apa kita buat adalah kita saman orang sana. Ada orang ceroboh tanah kan, sekarang ada kes ceroboh tanah. Ada tipu kontrak. Faizal kata, saya tak pernah sign pun kontrak ni. Macam mana pula tiba-tiba saya sign kontrak kena bayar 1 juta. Ada kes-kes yang melibatkan tuntutan yang apa orang kata macam isu-isu macam-macam lah. Isu yang melibatkan orang ni sama orang ni pasal nak dapat ganti rugi. Sebab jenayah kena faham, jenayah ni bila kita mewakili tertuduh adalah untuk kita bela dia supaya pertuduhan salah tu maknanya tidak disabitkan. Okay, jadi diketepikan. Mangsa ni dia perlu dipampaskan. Contoh kita tengok dalam kes-kes apa tu, pemandu mabuk. Okay, pemandu mabuk ni kan dia bawa kereta, orang tu meninggal. Jadi dalam situasi ni, pemandu tadi tu dia jadi tertuduh kat mahkamah. Jadi ada orang yang mewakili dia lah, kata dia cuba untuk dia tak disabitkan dengan kesalahan tersebut. Tapi yang ahli keluarga yang meninggal ni, maknanya katalah yang meninggal tu si bapa. Isteri dah jadi balu. Okay, anak-anak dah jadi anak yatim. Betul. Jadi pampasan dia macam mana? Itu kami akan tuntut di mahkamah. Tetapi as a whole, dia macam mana pun, lawyer-lawyer ni tak kiralah dia lawyer convincing ke, corporate ke, commercial, lawyer corporate ke, okay, litigation ke, kami ni belajar benda yang sama kat universiti. Maknanya kalau ditanyakan tentang section 302, kalau biasa buat semua apa ni, okay. So dalam keadaan ni 302 kanun keseksaan tu dibunuh lah tadi akak bagi kan. So selalunya kita tahulah asas tu, memang kita tahu elemen-elemen dia kita tahu. Jadi macam contoh yang tadi kan, bunuh kan, 302 kanun keseksaan. Kalau dia tertuduh tu dibawa ke mahkamah.
maka dia perlu melantik peguam lah untuk membela diri dia agar tidak disabitkan dengan kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tapi ahli keluarga pula kata, mangsa dah meninggal dunia. Kami tetap nak mendapatkan pampasan sebab dia telah menyebabkan kematian. Maka iaitu akak akan, maknanya kalau firm akak lah, kita akan mulakan menuntut di mahkamah. So dalam keadaan ni lah, maknanya beban pembuktian ni lebih kurang sama lah. Sebab memang si defendant dalam kes sivil dia akan jadi plaintiff defendant. Terma penggunaan dia tu berbeza. Dalam kes jenayah, pendakwa raya tertuduh. Pendakwa raya pihak yang mendakwa lah. Kerajaan lah, senang faham pendakwa raya. So yang ni tertuduh orang yang dituduh. Kalau kita bawa dekat mahkamah, dalam kes yang ni adalah plaintiff yang menyaman. Dan defendant adalah orang yang disaman. Akan bagi satu contoh. Contoh kalau ingat lah, ni lama dah tahu, kes lama. Kanak-kanak bawah umur, dia dia telah ditembak dalam satu insiden. Dalam satu insiden oleh pegawai polis. Dan pegawai polis telah dituduh di mahkamah. Bagi kesalahan pematian orang. Dan akhirnya dia telah dibebaskan selepas rayuan di Mahkamah Tinggi. Tetapi ahli keluarga tidak berpuas hati. Saya ingat kes ni. Ahli keluarga tidak berpuas hati. Jadi bila ahli keluarga tidak berpuas hati, mereka saman sivil. Ingat tadi kes ni dibawa ke mahkamah, rayuan, tertuduh telah dibebaskan. Sebab dia kata itu dalam tempoh tugas. Nak tahu kena baca alasan penghakiman. Panjang nak cerita dia tu. Panjang cerita dia. Nanti akak nak kena pergi satu-satu pula. Jadi akak ada terlibat tau dalam kes ni. Sebab pada ketika kes ni berlaku, masa tu akak pun muda lagi. Akak pergi jumpa ahli mak dia. Sebab kita kalau letakkan diri kita dalam situasi tu tiba-tiba anak kita keluar, lepas tu tiba-tiba tak balik kan, lepas tu kita dapat tahu, kesian kan. Ini yang kes yang berlaku dekat jalan tu kan, waktu dia anak dia tengah saya tengok dia naik basikal ke naik kereta. Dia naik kereta. Waktu dia naik kereta dia dan di bawah umur dia naik kereta kan, naik polis. Dia naik kereta, dia nak keluar dengan kawan dia, nak makan kat mama. Budak-budak kan kadang-kadang ada benda yang pada ketika itu dia rasa apa dia buat betul lah. Kan kadang-kadang orang kawan kata jom lepak naik basikal lah. Contohlah yang ni dia naik kereta. So bila dia naik kereta, so malam tu adalah berlaku salah faham, berlakulah insiden ni. Kalau nak tahu panjang cerita pula yang ni kan. Kita ringkaskan Jadi dekat sini ahli keluarga kecewa lah, mestilah kecewa kan, sebab dibebaskan. Jadi apa yang dibuat adalah peguam ahli keluarga kan, peguam ahli keluarga yang tu bukan kita lah. Tapi pada ketika awal akak ada berjumpa. Kalau keluarga ingat ke tak ingat, sebab hari tu kita orang dalam satu tim lah datang jumpa. So disaman dekat Mahkamah Sivil kerana kecuaian sehingga menyebabkan kematian. Mahkamah Sivil benarkan tuntutannya dalam 100,000 lebih lah. So dalam keadaan ni, itulah kadang-kadang ada orang kata kes ni saya dah buat laporan polis. Tertuduh dituduhkan dekat mahkamah dan dibebaskan. Saya sakit hati sebab memang tertuduh ni buat dekat saya. Jadi kita ada satu lagi, which is kita pergi sivil. Ada kes yang jenayah lepas, ada kes sivil salah. So bukan salah, kita tak panggil, ganti rugi dibenarkan. Sivil ni dia tak ada kata you salah. Tu kan. Sivil ni ganti rugi dibenarkan. So maknanya mahkamah mengakui lah kematian tadi disebabkan oleh perbuatan si defendant. Macam itulah. Kalau macam tu, let's say dekat sivil memang tak ada hukuman apa dikenakan kepada ganti rugi sahaja kan. So ganti rugi tu dikenakan kepada siapa? Kepada individu ke atau kepada jabatan organisasi berkhidmat? Maksudnya kalau di bawah PDRM? Dia kalau bawah PDRM maknanya sekali dengan kerajaan. Kerajaan Malaysia sekali kena. Kerajaan Malaysia, Tok Fiza, orang yang buat tadi tu, ketua pengarah dia, lepas tu dia ada susu dia ke atas. Lepas tu macam kes bully kan baru-baru ni yang viral yang viral yang pasal isu badminton. Badminton yang budak ni main badminton. Lepas tu dikatakan dalam fakta kes yang akak dekat baca sekolah tu ya. Saya pun nak tanya soalan yang sama. Sebab akak cakap pasal organisasi di Saman tadi kan. Sebab katanya yang dekat dalam threads yang korang baca tu kan, wife dia macam ada buat yang katanya isteri kepada pelaku ni lah. Dia buat statement seolah-olah dia yang bayar ganti rugi tu, tapi tak sebenarnya kan. Dia itulah bila kena faham tau. Kadang-kadang orang faham ini jenayah ke apa.
Bila kata ganti rugi, bayar ganti rugi, itu bukan jenayah, itu sivil. Civil. Jadi sama je kod jenayah ke sivil ke, masih kita kena tengok pada fakta kes, masih kita kena tengok pada pembuktian. Contoh, fakta kes tu kata apa? Hari tu ada PJK. Bila ada PJK, murid lelaki dibagikan dengan murid perempuan. So murid lelaki kena main frisbees, murid perempuan main badminton. Tapi pelajar tadi tu dia dah selesai main frisbee, dia duduk dekat duduk, lepas tu dia pergi ambil badminton yang dua yang dia tak dikata reject ke apa, tapi yang berdua ni main masa pukul tu, maknanya masa tengah pukul bola badminton tu terkena mata dia. Jadi berlakulah keretakan kat kepala semua apa benda kan. So dalam keadaan ni yang disaman cikgu tadi yang pertama lah. Maknanya dia tengok defendant 1, 2, 3. Lepas tu ketua pengarah Jabatan Pendidikan misalnya. Lepas tu dan last sekali kerajaan. Jadi kebiasaannya kenapa kena saman yang sampai kerajaan Malaysia? Sebab tu kita panggil vicarious liability. Dia ada prinsip dia. Kalau ejen buat, contohlah kita ni bagi pekerja kita bawa kereta kita. Dia bawa kereta kita pergi langgar pula orang tu mati. Yang kereta tu atas nama syarikat. Jadi yang kena tu pemandu tu tadi. Betul. Dan penama kepada kenderaan. Sebab apa? Ada vicarious liability. So dalam situasi tu tadi, dia kalau kita saman seorang saja, yang lain-lain pun ada vicarious liability. So dalam keadaan ni kebiasaannya lah, macam mana arrangement di antara kerajaan, ada potongan ke apa ke, yang tu agak tak pasti. Ada tindakan tata tertib ke, itu agak tak pasti. Tetapi defendant bukanlah seorang kalau melibatkan institusi-institusi lain. Tapi banyak kan dia sama, saya dengar almost 400 ribu itu lebih. pun selepas dikurangkan daripada jumlah yang asal. Dia macam ni. Bila ke mahkamah, kita lawyer, kita of course kita akan minta yang kira ini rawatan kita cadangkan. Ini jumlah-jumlah. Dan akhirnya mahkamah ni, sebab tu kadang-kadang ada myth atau mitos lah. Aku nak saman kau 50 juta sebab kau ni dah finah aku. Dia takkan dapat 50 juta tu. Kita cakap je. Sebenarnya in a way ugut lah sebenarnya kan. Dia macam on media. Okay lah, kalau macam contoh akak kata, saya akan sama awak 50,000. Padahal akak macam tak hit lah, berita macam tu tak hit kan. So kalau macam sama 50 juta, okay, bila kita cakap macam tu, yang defendant pula bakal defendant ni kan, belum keluar LOD lagi, aku akan sama kau 50 juta, takutlah kita takut kan. Takut lah, betul. So mahkamah ni sebenarnya kena faham, dia bukan, ada banyak kes tau yang dilaporkan dalam alasan-alasan penghakiman, ground of judgment dia orang panggil. Dia kata macam ni, kena faham mahkamah ni bukan untuk mengkayakan orang. Kita tidak akan bagi satu ganti rugi untuk you jadi kaya. Kalau macam tu, betul, itu perception orang kan. Perception orang. So bila orang rasa macam ni, itu yang kadang-kadang perception tu lah satu bahaya. Faizal, kadang-kadang bila orang datang kan kat kita, puan, apa sebab pula dia boleh saman 10 juta, saya tak boleh saman 10 juta. Itu dia jadi masalah tau kat kita. Kita nak kena explain juga kat dia sebenarnya. Tapi yalah, kadang-kadang kan benda kan, kalau kita cakap sikit-sikit amount dia, orang pun tak rasa nak tengok ke benda atau ikut situasi ni. So dalam keadaan ni, yang macam yang kes tadi tu kan, kita kata yang pasal badminton kan, mahkamah ni dia akan tengok, okay, you punya kecederaan apa? Okay, adakah kecederaan you ni, contoh, ada kes yang kaki kena potong. Kaki kena potong, kena pakai kaki palsu. Kaki palsu mahal Sekarang pula ada yang macam ada microprocessor, semua benda mahal. Macam teknologi tu kan, sebab bagus. Sebab itulah kita dengar, dia kena potong kaki, dia dapat juta-juta. Sebab harga benda tu mahal. Jadi kalau macam ni, yang orang kata 400,000 mahalnya, kena pergi tengok tau laporan kes tu, bila mana tengkorak retak, ada kecederaan yang dialami. So dalam keadaan ni, adakah kecederaan tu cacat kekal pula? Kadang sebab tu bila ada mitos-mitos ni kan, Faizal, contoh, adalah scratch dekat sini bila accident, saya nak 300,000 scratch kat sini, dah macam mana? Saya tergelak sebab apa tau, dia jadi macam mahkamah ni macam satu tempat untuk korang buat duit pula. Ya, sebab tu itu kadang-kadang akak dia kan kacak, tak apalah, tapi puan saya nak 3 juta contoh dia kata tak apalah, awak carilah peguam lain, tak apa, awak pergi cari peguam lain. Sebab cannot lah, sebab macam ni tau, kita tak boleh pitching yang menjanjikan bulan dan bintang. Tertipu nama. So kita kena cakap reality atau fakta. Sebab akak memang tahu banyak lawyer yang memang bagus lah, dia akan macam cakap tak macam ni tuntutan dia kalau I tengok macam ni macam tu kan.
Bila kita janji bulan bintang ni, itulah masalahnya. Sebab orang pegang janji kita. So, itulah kita daripada dulu sebenarnya Kak Ben. Kita sebenarnya saya tergelak juga sebab terfikir macam sebab kita selalu baca dulu dalam majalah hiburan kan. Selalu artis ni nak saman selebriti ni, kita membesar dengan benda-benda tu. Kita baca sebab kita kan nampak kau cakap buruk pasal aku nak saman kau 10 juta macam tu. Macam senangnya dia macam sebut angka 10 juta, 5 juta. Sebab kita dengar macam bukan sikit kan. Itu rasa macam wish banyak amount tu kan. Tapi itulah benda-benda perception macam ni yang kita kena betulkan. Tak boleh nak berjanji bulan bintang, boleh confirm lagi dan sebagainya. Sebab sebenarnya kalau Abang Kram punya TikTok pun dah banyak kali lah inbox tu yang kata bang, aku nak saman kau bang sebab kau buat konten ni. Inilah dia orangnya yang selalu yang abang minta tolong dan tanya kan, minta advice. Kak betul ke nak saman saya? Tapi betul kak, memang bila kita dapat urutan, kita bila baca mesej tu kita rasa macam takut lah, macam betul ke nak saman aku kan. Tapi bila tengok balik fakta kes tu, maksudnya kalau betul ke nak saman aku tak tunjuk muka kau, aku tak tunjuk pun detail kau. Dan benda tu dalam media pun, kalau Google keluar dekat berita harian ke semua. So kadang-kadang kan, sebab tu kena ada ilmu tau Kak Beth kan. Sebab kita nak tahu kalau kita nak saman apa hak kita. Cukup ke bukti untuk saman kita. So anyway, kalau let's say kalau dekat luar sana kan, kalau ada somebody yang nak ugut kan Kak Beth kan, sebenarnya apa info yang perlu dia orang tahu yang rasa macam I don't think so ni macam mana? Okay, dia macam ni Faizal, untuk Faizal ataupun siapa-siapa lah, podcaster ke orang-orang yang biasa ada, dia macam ni. First kali kita dulu, kita ni ada etika tau. Sebab tu kadang-kadang bila kita cakap kan, kita nak tengok, kita nak dapat reach, kita nak dapat engagement, so kita buat benda yang boom boom boom. Okay. So bila boom boom boom, kita tahu benda tu akan attract. Kita buat clickbait lah kan, clickbait muka akak dah berapa kali kena pakai kan. Lawyer ini mengatakan, padahal kita tak kata begitu kan. Mata-kata tengok kan. Macam tu kan. Okay, tapi masalahnya macam ni tau, bila kita ada etika, okay, kita tak akan bagi ruang untuk orang nak ugut saman kita. Contoh macam Faizal kata tadi kan, letak tutup muka. Okay, saya cakap betul lah fakta, tapi saya tutup muka. Okay, contohlah, takkanlah kat Malaysia ni sampai tak boleh cakap langsung. Sebab tu kita ada orang duk kata ni fitnah, ni memalukan, semua benda. Kita patah balik kepada perlembagaan persekutuan kita. Kita ada kebebasan bersuara. Cuma kita ni jangan salah guna benda tu. Kadang-kadang akak tengok dia pandai di antara orang kata kebebasan bersuara dengan tidak. So dia macam adalah orang tu, tapi nak menyampaikan gosip, dia duk bagi bayangan tu makin lama makin jelas tau. Lepas tu dia kutuk. Okay, macam tu. So kalau lah kita yang pertama sekali kita jaga etika, InsyaAllah okey. Contoh kita nak sampaikan kebenaran. Contohlah Faizal tengah buat satu podcast interview. Orang ni memang sebut memang tertuduh ni telah dituduh telah dituduh. So akak pun pernah kena juga bila akak duk buat kadang-kadang ada jemputan kan, akak ceritalah fakta kes kan. Dulu adalah series yang berdasarkan law journal, apakah fakta kes akak explain. Ada ahli keluarga tertuduh yang telah disabitkan kesalahan tak suka. Dia memang hantar mesej ugut. Kalau you kalau you buat malam ni, dia memang hantar tau ugutan. Saya terfikir sebab lawyer kena ugut guys. Berani korang kalau you buat, jangan ni. Tak, masalahnya salah fakta kat mana? Sebab bila dah diputuskan mahkamah, disabitkan kesalahan, dia orang ingat hari ni bicara, malam ni ke dapat keputusan tau, esoknya dapat keputusan. Tidak. Sebab tu dah kadang-kadang orang kata, kenapa kes ni lama sangat? Adalah tu tangan-tangan tadi kan macam tu. Dia macam ni. Masa hari pertuduhan kat mahkamah kan, dia kata bahawasanya kamu pada tarikh sekian-sekian telah telah melakukan jenayah di bawah seksyen apa-apa. Mengaku salah ke tidak? Orang tu cakap, tak, saya tak mengaku salah. Bila tak mengaku bersalah, so maknanya tak ada pertuduhan. Sebab tu orang kata, kenapa pula kes yang Datuk buat cucu dia ni cepat pula? Sebab dia mengaku salah. Hari tu dia mengaku salah. Okay. Kalau dia tak mengaku salah, bermaksud dia boleh lantik peguam. Peguam pula kena datang. So kena minta tarikh-tarikh tertentu. Okay. Perbicaraan, saksi bukan seorang. Saksi polis lagi, jurugambar lagi. Lepas tu, apa orang kata, yang polis tadi tu ada beberapa tim dia tak? Yang IO lah, yang jurugambar, yang tukang tangkap, semua apa. Lepas tu, kalau yang melibatkan akaun, bagi bank semua kadang-kadang sebab tu saksi pembunuhan kan kadang-kadang berpuluh-puluh kita tengok saksi dia. Jadi mahkamah ni bukanlah dengar kes tu saja. Kalau macam contohlah ada 50 saksi, let's say 50 saksi dalam kes tu. Kalaulah satu hari boleh dengar satu saksi, 50 tu 50 hari. Habis tu kes lain tak dengar kat court tu. Kena dengar lah kat court tu kan. So dalam keadaan ni, macam kita patah balik kan yang pasal ugut nak saman semua benda. So tadi bila orang kata kat akak,
contohlah ahli keluarga tu kata, kalau you naik malam ni kan, nanti kita akan ambil tindakan dekat you. Sebab tak, saya baca fakta kes daripada alasan penghakiman yang telah diputuskan oleh mahkamah. Akak memang akan teruskan sebab benda ni sharing pasal macam isu-isu yang betul ke orang masuk rumah kita boleh tikam dia, contoh macam tu, itu boleh jadi self defense. Kadang masyarakat kena tahu, kita tak nak ajar masyarakat untuk guna undang-undang kat tangan sendiri. Dalam kisah itu ada orang ni buat macam ni, aku nak buat lah. Tak boleh macam tu. So dalam keadaan ni kita tengok pada diri kita. Kalau maknanya kita cakap tu, okay ni fakta kes, ini apa yang diputuskan, semua okay, tapi janganlah kita pergi tambah asam garam. Guys, lepas saya baca kes ni guys, saya mendapati dia ni memang tak boleh pakai. Janganlah buat benda-benda macam tu. So we have to, maknanya kita ni kena mengikut etika lah. Etika. Sebab tu daripada dulu media memang ada etika. Betul, kan. Sebab etika. Tu isu sama menyaman dulu sebab media menjaga etika kan. Sekarang ni yang hangat tu. Kadang-kadang bila kita terlebih. Dan lagi satu, akak perasan satu macam ni tau. Kadang-kadang live, bila komen orang kat bawah kan, so dia jadi menyemarak. Bila menyemarak, kita ni sebagai apa orang kata influencer ni seronok pula. Kita nak bercakap tu makin lama makin menjadi. Itu yang bahaya tu. Sebab tu kadang-kadang dia on stage kan, kadang-kadang akak bagi talk kan, tiba-tiba orang ketawa. Kita rasa nak buat kelakar lagi, tapi masalahnya betul ke tidak? So dia kena mengawal tu. Fikir balik lah. Ya, sebenarnya dia kena fikir balik. So selagi mana you ikut guideline, you cakap atas dasar fakta justifikasi, okay, dia tidak menjadikan yang, kalau justifikasi dia memang hutang muka saya, contoh Faizal hutang akak kan, kata dia ni hutang muka saya, akak letak kan. Benda macam tu memalukan, maknanya menjatuhkan reputasi. Walaupun faktanya betul, janganlah buat. Sebab tu kadang-kadang ada sama menyaman dekat mahkamah. You pergi viral kan ada channel undang-undang. You pergilah ambil tindakan. Sebab tu kadang-kadang jaga. Macam tu. Okay. Kita nak pergi ke next topik kita tentang macam biasalah crime kan. Tapi sebelum tu Kak, sebelum kita pergi ke topik ni, mestilah nak tanya Kak Beth, dah memang dalam bidang field sebagai seorang peguam ni kan. Satulah akak share sikit, maybe ada dark side yang akak boleh share dalam field ni yang macam orang rasa macam akak rasa macam orang tak tahu. Mungkin ada benda-benda yang macam akak rasa macam ni aku nak share ni. Ada tak Kak? Akak ni macam ni, dark side dengan semua profession ada. Cik, jawapan selamat. Betul. Tapi hakikatnya betul. Cuma review tak reveal lah. Orang tak tahu je. Tak reveal lah. Kadang-kadang nak reveal tu, adakah ia membawa kebaikan kepada ni society kan. So tak apalah, akak ceritalah benda-benda yang dia bukan dark side. I don't call it as dark side lah. Sebab ada setengah orang ni dia, macam mana cakap Faizal, ada akak pernah baca penulisan, tapi akak suka penulisan tu bagus. Akak tak ingat lah nama lawyer yang share ni. Dia kata dark side of ni lah, mungkin macam tu kot tajuk dia. Tu ayat-ayat Gen Z sekarang dekat threads. Tak habis dark side tu, dark side. Nah, betul. Ada orang kata lawyer ni kaya. Sebenarnya lawyer tak kaya. Okay. Ada tulisan yang macam tu. So dalam keadaan ni dia macam ni tau. Kadang-kadang anggapan orang yang kata, oh, jadi lawyer mesti kaya. Mak ayah pun hantar jadi lawyer semua. Ada lawyer yang not making good money. Sebab tu akak ambil tulisan hari tu lah. Dia cerita macam mana struggle dia. Kadang-kadang nak dapat file susah. Perangai klien ni, kita dah halfway dah bawa tau Faizal. Kos kita dah keluar semua, tiba-tiba tak nak bayar. Dah masalah. Lepas tu ada pula yang orang kata cerita-cerita kat mahkamah kan. Cerita-cerita pasal apa orang kata, bomo-bomo semua. Ada, mesti tu. Akak ni tak pasti tau. Mungkin sebab kerana akak ni positif sangat kan. Dia bila positif sangat tu, kepala kita, akak selalu fikir macam ni tau. Okay, kalau aku fikir benda ni, apa kebaikan dia bawa kat aku ni? Faham tak? Macam tu. Okay, contohlah. Bukan tak ada tau. Klien datang kat kita, ni akak tak merasai tetapi klien yang akan datang, dia akan rasa macam, Puan tak ada rasa apa-apa ke? Rasa apa kan, macam tu. So dia kata, dah lah, saya kan sejak muda dengan kes ni, saya rasa macam tak sedap badan lah, aku macam ni lah, saya muntah-muntah lah, badan saya berbintik-bintik, benda-benda macam tu lah. Tapi akak ni pula jenis yang macam ni tau. Satu, kalau akak fikir jauh, takut rosakkan akidah kita. Betul. Sebab kita kena percaya kat Allah. Betul. Sebab konsep dia macam ni, jangan menduakan Allah kan. Okay, jadi dalam keadaan ni akak tak suka, akak terus cut tau. Akak akan macam, tak adalah puan, tu perasaan je kot. Tapi ada kadang-kadang kita tak nak klien kita kecil hati. Sebab klien kita rasa macam, kau tak dengar ke cerita aku. Tapi kita try to put comfort lah. Ada kes juga yang kadang-kadang orang sana lah, yang kita saman tu hostel.
Dia hantar kat klien contoh, kau tunggu aku hantar santau dari mana-mana. Contoh dia kata macam tu. So kadang-kadang tengah kita bincang-bincang kan, yang klien betulkan kedudukan macam dia tengok kiri kanan pun tak ada rasa apa-apa. Macam tu kan. Saya kata dah bertahun-tahun saya jadi lawyer, saya tak pernah experience benda macam ni. So but then saya kata apa benda ni pada kita tau sebenarnya, Faizal, pada akak lah, pada akak. Sebab kalau kita jaga amal kita semua, insyaAllah everything is okay. Akak nak cerita lah satu pengalaman ni masa tahun pertama tau akak jadi lawyer, yang orang kata pasal yang bercakap-cakap ni lah kan. Dia kan Faizal, bila ada 10 orang datang duk cakap macam ni, sebab ada orang yang percaya dia macam ni. Bukan akak tak percaya, dalam Quran memang cakap, okay, ada benda-benda yang mesti, benda-benda yang macam ni. Okay. Tapi adakah kita nak meletakkan sepenuh kepercayaan kepada tu pun tak boleh juga. Okay. Contoh, kadang-kadang ada kawan akak yang terkena. Okay. So dia kata, jom lah jumpa ustazah ni, perubatan Islam. Okay. So bila jumpa, doa ya, sebab sekarang ni ramai orang akan tunggang benda tu. Semua atas nama agama. Perubatan Islam. Betul. Entah betul entah tidak, yang kita ni bukanlah hafal Al-Quran kan. Tapi bila kita baca tu, kita rasa macam tak kena je ni kan. Macam tu kan. Kita rasa tu insting tu. Even perubatan Islam pun sekarang ni untuk pengetahuan korang, tak semua ada license tau. That's the thing. Sebab tu itu masalahnya. Jadi kena license sebenarnya. So orang yang sama ni, hari tu akak macam test lah, kata ustazah. Cakap, ustazah apa kata ustazah tolong lead kami baca Yasin. Dia tak boleh baca Faizal. Masya Allah. So sebab kat situ kan bahaya tau. So akak kalau boleh kita jangan associate benda-benda macam ni. Okay, pengalaman akak dulu masa first year, dia macam ni, berlaku perubatan anak tau. Antara anak dengan mak ayah nak rebut cucu. So budak cucu ni, okay, dia maknanya mak dia ni yang patut jaga cucu dia pergi kerja kat Singapura. So budak berdua ni dijaga oleh kawan kepada mak dia. Kawan dia perempuan lah. Okay, tapi adalah datuk dia kata adalah syak dia orang ni macam tak straight. Benda-benda macam tu lah. Jadi masa mak dia kat Singapura, yang kawan ni dia pergi pukul budak-budak ni. Jadi datuk ni ambil. Tapi mak ni dengan datuk ni memang, datuk nenek ni memang tak ada good relationship tau. Okay. So bila dia ambil, dan bila datuk ni ambil, cukup kuat dia punya kes, sebab budak ni didera di bawah jagaan kawan kepada perempuan ni. Dan maknanya perempuan ni mengabaikan, si ibu ni mengabaikan anak ni. Okay. Jadi bila ambil, masa kat sini budak ni dah jadi di bawah JKM lah, tapi ditempatkan sementara di bawah datuk dengan nenek. Jadi datuk dengan nenek nak ambil kanak-kanak ni di bawah akta kanak-kanak lah. Okay. Lepas tu mak dia datang, mak dia kata, puan, bapak saya ni dah mengamuk semua hari tu. Dia kata dia ambil, ni lama tau kes ni kan, dia ambil macam batu, dia pecahkan kereta saya something like that. Lepas tu dia kata dia tak nak bagi saya tengok cucu dia, which is anak dia lah. So dia kata, macam ni puan, you nak apa sebenarnya? Lepas tu sekarang ni budak-budak ni, kalau you tengok kan, dia kena pukul semua benda, you ada kat Singapura. Kalau lah kita fight pasal kes ni, adakah you akan tinggalkan semua dah ambil anak-anak you jaga? So dia kata tak, dia cakap sebab saya kena kerja kat Singapura, itu pendapatan saya. Jadi dengan datuk nenek dia, adakah you dengan benda tak elok? Mengaji semua, ajar Quran semua okey? Dia kata okey, semua okey. Tu saya kata macam ni lah puan, sebagai ibu, saya kata you lagi tahu kebajikan anak you terjaga di bawah siapa, dan you bagi tahu dekat saya. Okay. Akhirnya mak dia sendiri putuskan, sebab dia nak pergi Singapura, tinggal kat kawan perempuan dia. Budak-budak ni kena dera, dan mak dia tak willing ni untuk tinggalkan life dia yang Singapura tu. Jadi bila dengan datuk nenek ni mengaji, jaga makan, pakai semua cukup semua kan. Okay. So hari tu akak kena pergi kat mahkamah. Alright. Jadi pada pandangan datuk nenek ni, akak ni lawyer mewakili mak dia lah. Dia tak puas hati lah dengan kita, macam cuba nak ambil. Tak, yang tu bukan. Yang tu kita nak pergi sana untuk cakap, boleh, tak ada masalah, kita tak ada bantahan. Cuma nak minta hak lawatan untuk si ibu ni saja. Sebab kita jangan menidakkan anak-anak untuk berjumpa dengan si ibu. Okay. Tapi datuk dia daripada jauh, duk tengok akak tau. Dia pandang macam ni, Faizal, mata dia tak lepas. Dia macam tu je Faizal. Kalau 2 jam Faizal, memang sumpah 2 jam lah dia tengok macam tu. Yang kita ni masa tu muda lagi, dengan kurus macam budak lah, nampak lah budaknya tu. Tapi kita sebab nak jadi lawyer kan, jiwa raga nak jadi lawyer. Jadi akak macam, okay, kau tengok, aku tengok balik. Macam tu lah. Dia macam, okay, tengok balik. Okay, tengok. Kita tengok macam ni lah, selama 2 jam nak tunggu kes. Sebab kes kat situ memang banyak sangat. Tengok each other kan. Okay.
Lepas tu tiba-tiba sekarang dah settle, dah masuk ni mahkamah kanak-kanak. Orang lain tak boleh masuk. Hanya kanak-kanak saja dengan pihak terlibat, JKM semua benda. So kita pun dah dapat persetujuan semua benda. Lepas tu Faizal tahu in between time tu bapak dia tiba-tiba naik hantu. Maknanya datuk ni tak puas hati Faizal. Dia pergi dekat klien akak ni. Masa klien akak nak pegang anak dia tu, dia tarik tangan Faizal. Dia tolak. Dia tolak perempuan ni. Dia macam slide tau. Siapa yang dia slide? Dia maknanya kan klien akak nak pegang yang budak tu. Nak pegang budak tu. Bapak dia tarik tangan. Kau kenapa ada kat sini? Kau yang selama ni. Dia tolak klien akak tu memang. Dia macam slide lah sikit. Klien akak terjatuh dan terslide lah kan. Terslide. Dan orang ni merasakan bila dia lantik lawyer lah hero. Lawyer kena buat semua benda. So akak ni pula macam Okay. Menyelamatkan keadaan lah. Menyelamatkan keadaan. Jangan buat macam ni cik. Ni kekasaran kan semua benda. Kita kena act tough tau. Walaupun kita perempuan ke apa ke. We have to act tough. Okay. Tapi yalah, of course bila muda macam tu dengan experience tak banyak, masa tu kerja dengan orang kan, jantung dia laju lah kan. Jadi kan kadang-kadang orang mengamuk ni mana kita tahu. Sekali kita terkena ke apa kan. Sebab ada kes yang jadi dekat Terengganu kan, yang mengamuk tu pasal pergi check yang kes apa, dia kahwin ke tidak, dia pergi tikam. Ada kes kat Terengganu. So akak cakap tak apalah, kita steady. Lepas tu tiba-tiba masa dah habis semua keputusan ni, mak dia peluk anak dia, mak dia bisik. Mungkinlah dia bisik I love you ke, jaga diri baik-baik ke. Okay. Dan datuk ni tadi lepas dah settle, saya kata okay lah, datuk ni yang tadi kan, dia telefon office akak untuk cakap dengan akak dan kata, pun tak nampak ke klien pun ni ambil bomoh, dia ada bisik something, dia duduk macam psycho tu kepala kita tau, macam tu tau. Aduh, dia one of the case tau Faizal. Kita faham struktur keluarga tu, ada mak, ada ayah, ada datuk, ada nenek kan. Kita daripada keluarga yang alhamdulillah, kalau bahagia alhamdulillah. Betul. Tapi sebenarnya bila akak jadi lawyer ni, akak tengok keberantakan keluarga tu memang banyak tau. Macam kadang-kadang kita macam aduh keluarga macam macam tu tau. Tapi point akak cakap macam ni tau, we are blessed. Kita ni patut mensyukuri kita ada struktur keluarga yang macam ni. Betul. So dalam keadaan tu yang tu antara benda-benda yang orang nak psycho lah kat kepala akak, ada bomoh kau benda ke. Tapi dia macam ni, akak buat apa tahu Faizal, akak ada wall. Akak tak nak percaya benda ni semua. Maknanya tauhid lah, kita akidah kita pada Allah sahaja kan. So to me kalau kita layan, kalau kita sakit ke, betul ke, kadang-kadang dia akan jadi juga. So mungkin ada orang tak setuju dengan akak, tapi 18 tahun aku dah jadi 17-18 tahun dah jadi lawyer, yang ni akak percaya. Tapi itulah memang tak ada pun sebenarnya akta-akta berkaitan dengan pendakwaan, kalau berkaitan dengan sihir. Maksudnya kalau contohlah situasi macam mana kalau melibatkan sihir dan juga ilmu hitam ni, memang tak ada kan dalam court ke apa ke, tapi mungkin ada cara untuk dakwa. Bawah common law, civil, criminal memang tak ada tau. Yang jenayah, civil ni memang tak ada. Tapi hari tu kalau tak silap akak, Kerajaan Terengganu cuba buat satu enactment dan memasukkan kesalahan sihir. Tapi akak tak pasti dia dah jadi law ke tidak. Enactment ni dalam negeri tau. Maknanya setiap negeri ni pakai, negeri ni pakai. So hari tu akak pernah baca Kerajaan Terengganu, tapi akak tak follow up yang baru tau. Cuma yalah, macam mana kita nak buktikan Faizal? Contoh orang kata kan macam dia bomoh saya. Apa buktinya? Apa kesannya? Kalau macam dia tampar saya, ada CCTV, ada orang nampak. Tadi Zabita pergi tampar si Faizal ni kan. Okey, nampak. Sihir ni dia kadang-kadang jadi andaian, dia jadi tafsiran, tak betul tak tidak. Benda macam tu lah. Sebab kena faham sihir ni konsep dia apa? Perkara perbuatan syaitan yang membisik-bisikkan kepada manusia. So benda-benda macam tu kan, macam apa asas pembuktian dia tu? Susah. Macam tu. Ya, betul. Wah, sebenarnya banyak tak cukup ni. Nanti kita buat part 2 Tapi cakap pasal sihir ni, nak cerita sikit lah dengan you guys kan. Sebenarnya ada satu kes ni yang pernah saya terfikir. Sebenarnya pernah ada, saya tak ingat saya baca ke ataupun ada penceritaan daripada kawan-kawan saya. Mereka ni ada court case lah. Court case. Jadi mereka ni macam nak keluar ke mahkamah pada pagi tu kan. Tapi bila nak keluar kan, dekat pintu pagar tu katanya ada lembaga berdiri. Macam dia dah secure dekat situ. Kalau kau keluar je kau sakit. So benda ni memang tak tahulah betul tak. Tapi one of the cerita yang saya dengar lah. Maksudnya bila dia keluar je, dia keluar daripada rumah dia nak pergi court, and then dia akan macam muntah-muntah dan demam pingsan macam tu. So sampai tahap macam tu tau sebenarnya. Kalau melibatkan orang yang macam berhati yang macam dia jenis yang tak percaya kepada Allah dan semuanya berharap pada benda syaitan semua kan. Betul. Yang nak menentukan dia punya masa depan dia punya kejayaan dia, which is not
itulah memang saya memang tak suka lah. Hari tu pun saya ada pergi seorang podcast ni, saya pergi ke podcast saya punya kawan kan. So dia juga cakap benda yang sama. Dia kata, kenapa kau susah pergi jumpa sihir? Kau tak rasa ke benda macam effort? Nak pergi drive, nak pergi cari Google pula, nak tanya kawan sihir mana, kau nak kena spend duit juga kan. Apa kata daripada buat semua benda tu, apa kata gunakan benda-benda yang bagus ni untuk menaikkan nama kau sampai kau berjaya, instead of guna benda-benda tu memerlukan masa, tenaga, wang ringgit semua kan. Satu Itu betul. yang, Lepas tu yang dosa yang bawa masuk kubur tu. betul. So benda-benda macam tu tau Faizal, betul. Yang tadi kan bila nak pergi, contohlah kalau kita ni tengok movie lah kot kan. Betul lah tadi kawan kata nak pergi effort, kadang-kadang nak cari orang tu, lepas tu lagi satu duit lagi, tak berapa pula kan. Yang hari tu akak dengar ada orang kata apa, ada bomo online something like that lah. Okay. So benda-benda macam ni kan, kata satu usaha effort, baiklah kita fokus kat benda yang sebenar kan. Okay. Habis tu kalau tak sempat minta ampun, balik-balik jumpa bomo tu tiba accident, meninggal, tak ke? Dosa yang tidak diampunkan. Betul. Nak sibuk-sibuk menang kat court, alas meninggal, court pun tergantung kesnya, kau pun meninggal. So bawa sampai ke kubur benda tu kan, cerita tu kan. Betul. Okay. Sebab tu lah kata banyak dekat band. Kita ada lagi 15 minit tapi tak apa. Okay, jap. Sikit lah kita akan buat part tu nanti, insyaAllah. Saya janji ni pada saya punya penonton. Okay, sebab banyak ni. And then nak cakap pasal crime pula. Sikit lah kan sebelum kita habis ni. Kalau kita cerita How to Get Away with Murder, cerita famous ni dekat Netflix, ada juga dekat channel lain jugalah. Tu kita antara selalu orang tengok kalau macam nak jadi criminal lawyer, macam ni kan. Okay. Ada beberapa benda, beberapa perkara yang saya rasa mungkin ramai juga terfikir kat luar sana. Banyaklah situasi yang rasa macam kalau kau kena ni, kau kena dakwa sekali apa semua kan. So antara benda-benda yang soalan-soalan yang selalu kerap yang saya dapat, kawan-kawan selalu share dan juga baca-baca dekat komen kan. Okay, ni soalan pertama lah. Soalan ni basic. Okay, kalau let's say selalu kita tengok dalam movie ataupun dalam drama, polis datang rumah. Lepas dia kata, saya nak tanya beberapa soalan je dekat Encik. Okay, bila time yang tepat untuk kita kata talk to my lawyer? Selalu cakap talk to my lawyer kan. Boleh tak macam dia, orang kata bila masa yang tepat untuk dia cakap, okay, saya nak hubungi lawyer saya, biar lawyer saya yang jawab ataupun kena go through lawyer saya. Situasi macam tu, Kak Beth. Okay. Sebab Faizal pakai yang contoh movie, drama semua of course. Kalau macam movie drama ni kita nak buat tiba-tiba nanti datang kat balai kami nak ambil statement, dia akan jadi boring, betul tak? Okay, yang kadang-kadang you have the right to remain silent whatever you said. Okay, yang tu itu Miranda right. Hak Miranda ni bila polis, kalau kita tengok yang movie sebab kita bagi contoh movie lah sebab orang senang faham Okay, Miranda right ni sebenarnya memang ada dalam kita punya kanun prosedur jenayah, tapi dia tidaklah sebut dalam tu Miranda right. Cuma dia macam ni. Kita patah balik kepada perlembagaan persekutuan kita. Every person dia ada hak untuk diwakili oleh peguam, terutama dalam kes jenayah. Okay. Kita ni tak tahu apa-apa. Entah kita masuk dalam bilik tu kita nampak dah ada mayat. Lepas tu kita ni paniki, orang tekan-tekan kita, saya macam tu lah contoh. Betul. Jadi benda tu tak fair. Okay. Sebab tu sebenarnya pihak polis pula tak boleh nak force ke apa-apa. Jadi kalau dalam movie ni, dia bukanlah dandan tu dia ambil keterangan kita. Sebab tu dia ada macam keterangan ni diambil dekat balai. Contoh, kalau siapa yang biasa kan, kadang-kadang buat contohlah ada kes pernah ada orang masuk pecah rumah ke, ada orang pernah bergaduh kena tampar ke. Lepas dia dah buat laporan polis, dia tunggu IO. Tunggu IO. Tunggu lama ni. Okay. So, sampai kat atas, IO pun akan tanya. Dia tanya, okay, nama dah kahwin ke belum tu kan, pasal nak ngurat ke apa. Tapi sebenarnya isi info. Okay. Kenapa cik tanya saya kahwin, kan? bukan selalu gitu. di feeling lah kan. Tadi bukan macam tu. Okay. So, dia kata, okay. Jadi, okay, cik boleh ceritakan. Itu yang kita salin tu. Okay. Bila statement 112 ni selalunya bila kita macam rasa kita ni jadi suspek ataupun kita ni saksi tapi diorang nak ambil statement ke apa ke, kita rasa soalan ni kalau jawab ni macam mungkin bakal dirumuskan secara salah atau bakal mendatangkan masalah. Kita ada hak untuk refuse jawab soalan tu. Dan masa ambil statement 112, kenapa panggil statement 112? Di bawah kanun ada orang sebut tata cara jenayah, ada orang sebut kanun prosedur jenayah. Akak sebut KPJ lah, kanun prosedur jenayah. So di bawah section 112
112. Jadi yang ni lah yang kena ambil keterangan-keterangan ni. Jadi dia sebenarnya boleh diteman oleh peguam. Peguam boleh datang. Kadang kalau kita tengok cerita ni, this one you don't answer, okay? Macam tu. Betul. Yang tu boleh jawab masa dekat court nanti. Contoh. So dalam keadaan ni kita ada hak. Okay. Tapi orang nak tahu ni. Kan kadang-kadang janganlah kita tengok kat TV. Kita ada banyak tempat. Kita boleh pergi tengok dekat website. Ada Liga 8, Liga 8 ada bar council. Tengok apa kalau saya kena tahan, apa saya kena buat. Bagus tahu guideline tu. Sebenarnya ada guideline dekat internet tu yang Malaysia punya. Jangan tengok negara luar. Okay. Lain-lain kan ikut negara kan. Dia lain-lain ikut negara. Betul, ada orang pula tanya, ni saya kena tahan, polis nak ambil handphone saya. Saya kena bagi ke handphone saya? Macam tu. So benda ni, guideline ni semua ada. Contoh kalau benda tu melibatkan kes yang dia rasa syak ada kan, kita pun tak ada kerisauan ke apa ke, bolehlah bagi. Ada kita boleh refuse, tapi kita kena tanya, kenapa you nak telefon saya? Ada hak-hak dia tau. Ni kalau nak tahu lanjut, dia jadi kelas undang-undang. Technical pula kan. So tu nantilah. Tapi menjawab pada Faizal tu, dia bukan dan tu tanya. Okay. Bawa ke sana, kita boleh pilih soalan kita dan kita boleh diwakili oleh peguam kita. Jangan risau. So dia bukanlah negara yang macam kita tengok polis kan, kita tengok cerita Tamil kan. Polis ni ada salah guna kuasa ke apa. Betul. Kan. So ditekan-tekan, orang tu elok tak buat apa-apa jadi buat apa-apa kan. Dia tak, negara Malaysia bukan macam tu. Tapi kalau tengok pada movie daripada negara-negara yang India tu, lalu Tamil semua, tengoklah macam dia punya sebenarnya banyak faktor lah, macam rasuah apa semua. Tapi sebenarnya dia orang macam sangat menunjukkan image yang negatif kan. Dekat dia orang punya buat kuasa, dia orang lawyer sana, polis sana semua ambil kau punya rasuah kan. Boleh jadi juga. Sebab bila sistem dekat sesebuah negara collapse, benda tu boleh jadi. Kadang dia orang, okay, macam cerita Tamil tu, kenapa salahkan orang ni? Sebab yang buat tu yang duk bagi rasuah kat dia orang nak kambing hitam. Macam tu lah. Ada kes-kes yang berlaku dekat negara luar. Kat sini susah tahu sebenarnya Faizal. Ada banyak dia sebenarnya kan, kalau orang kata macam isu yang rasuah-rasuah ni sampai dia boleh ke dalam ke apa ke, dia ada banyak tiers tau, atau peringkat. Laporan polis lagi, siasatan polis lagi, pendakwa raya nak bagi izin lagi, keterangan dekat mahkamah lagi. Dia ada banyak tau. Kadang-kadang go isu teknikal saja boleh terlepas. Kadang kita kan tengok kan, hari tu dekat mahkamah ni dah elok dah, kena tuduh kat mahkamah tinggi, lepas. Kadang go teknikal punya isu, buat orang rasa frust. Tapi nak kata sistem keadilan kat Malaysia ni, maknanya dia bukanlah dengan one sided. Kalau kata nak anaya orang, macam tu. Tidak juga. Kadang-kadang ada mangsa. Kesian lah kat mangsa kan. Kadang-kadang dia tak reti masa awal. Contohlah, dia kena kata apa, dibuat oleh seorang lelaki kan. Okay. Dia tak tahu apa-apa. Dia balik, dia pergi mandi semua, habis DNA. Tak ada orang advice. Benda-benda macam itulah. Itulah. Okay, so kita ada next question. Next question. Tapi jadi macam formal lah. Formal sangat ni. Okay, so soalan yang abang bagi ni memang soalan yang selalu orang tanya lah dekat komen. Katakanlah pelibatan seseorang dalam jenayah tu kan. Dia bawa kereta, lepas tu dia bawa kawan dia, dan kawan dia tak bagi tahu pun dia nak pergi mana. Lepas tu dia park dekat bawah, dia park tak kisahlah dekat rumah ke ataupun dekat lokasi kejadian pembunuhan. Lepas tu kawan dia turun, kawan dia buat jenayah, maksud tak kisahlah bunuh ke apa semua tu. Kawan dia patah balik, naik kereta. Lepas tu kawan dia cakap, jom balik. Dia kata, kenapa dah darah kat badan ni? Adalah benda aku buat. Jom balik, hantar aku kat rumah. Dia hantar kat rumah. Dan dia tak tahu pun sebenarnya yang kawan itu buat jenayah. Ataupun let's say, satu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, di lokasi pembunuhan kan, dia dekat situ dan dia sebenarnya tak terlibat secara langsung benda dan tak tahu. So macam mana dia punya status ni? Adakah didakwa sama macam kawan-kawan dia, mungkin subahat dan sebagainya, atau macam mana keadaan ni? Dia be at the wrong time, at the wrong place lah. Macam tu lah. Okay, dia macam ni. Memang ada kes-kes jenayah yang ada konspirasi. Kalau tak silap Section 34 Kanun Keseksaan kot. Bila dituduhkan, maknanya dua-dua ni buat benda yang sama dan dituduhkan di bawah section yang sama, menghadapi hukuman yang sama. Okay, tapi kalaulah maknanya active act. Okay, kawan dia pergi turun, macam Faizal kata tadi, naik-naik dah ada darah dah. Macam tu kan. So dalam keadaan dia naik dah, dah ada darah dah, dia ni dah panik. Okay, so dia pergilah buat laporan polis. Yang kawan ni pun bila dia tak buat laporan polis, sebab dia macam ni tau. Sebenarnya orang duk kata, itulah akak so fikir juga tau Faizal, bila yang tikaman sampai 50 kan, contohlah kan, penat kan act tu. Sebab kita nak potong ayam pun penat. Betul. Tau. Contoh kan, macam sebab tu orang kata kalau dah tikaman yang banyak-banyak kali ni, dia sebenarnya act of
patient kan. Dia Betul. macam hatred dah. Kau dendam Dia betul dengan orang ni. lah. Okay, sebab penat lah. Akak rasa macam kita nak lari, nak panjat tangga pun penat. Jadi dalam keadaan yang kawan duduk dalam kereta ni, tengok lepas orang ni buat beberapa tikaman, takkanlah dia tak ada syak apa-apa. Sebab tu kita ni jadi kawan, logik lah. Bila kita tengok, kau pergi mana? Tak adalah, aku pergi sana ni. Dan kita rasa benda tu tak betul. Pergilah buat laporan polis, cover report. Pada tarikh sekian-sekian saya telah ni. Okay. Tapi yang kita ni pun lillahi ta'ala kan macam kawan. Nanti orang kata snitch, nanti orang kata ni brother for life, blood brother something like that lah kan. Blood brothers. Okay, so pergi buat cover report. Sebab kita tak nak ada, itulah, katalah umur budak ni pula 22 tahun, yang kawan ni 27. Dia kata jom follow, ikut follow, buta je. Bila dah macam tu, dah masalah kat dia. Masa depan dia habis. Okay, so kat sini kalau kita tak ambil active act kan, kita boleh kena konspirasi. Sebab tak munasabah. Macam mana nak explain kat court, you dah nampak orang tu berdarah-darah, you tak buat apa-apa. Melainkan lepas dia keluar, okay, tu satu hal. Keduanya, kadang-kadang ingat kesalahan yang Faizal cakap tu dia dah jadi 302 kan orang keseksaan. Yang mana boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Atau sebab dah ada akta pematuhan hukuman mati mandatory. So dia boleh jadi maksimum 40 tahun. Kalau siapa-siapa pun yang kena tuduh, dia nak terlepas. Jadi dia buat apa? Kalau dia nak terlepas, salahkan ataupun dia drag sekali lah. Dia drag sekali dia drag sekali ataupun dia kata saya ada bukti terhadap dia. Kan ke? Sebab orang ni bila dia dah ada masalah, so tengok kawan-kawan ni kan. Betul. Bila kita kata ni lah kawan saya sehidup semati, itu tengah ada problem. Kan macam contoh betul kan, kat hutang kan. Oi kawan, kira kalau kat dulu tu memang makan sepinggan lah, sama-sama susah. Bila kita bagi pinjam hutang, lagi kita tanya, bro macam mana hutang aku ni? Betul. Kau ni kan tak tahu ke aku ni ada, kita pula nak faham situasi dia. Itu baru hutang tau Faizal. Macam mana kalau melibatkan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Tanpa ditarik kita. Betul. So dalam keadaan ni, suatu lah akak selalu pesan budak lelaki lah, kadang-kadang kan brotherhood sangat kan. Lelaki ni ngorak girlfriend aku, jom ikut. Akak cakap korang kadang bagilah talk ke budak-budak sekolah ni kan. Sebab diorang ni pelapis tau. Kadang adalah akak terima juga 1-2 jemputan sekolah ni. Akak cakap janganlah, you jangan rosakkan masa depan you sebab brotherhood punya pasal. Esok kalau jadi apa-apa, orang tatah dia sembelih you sebenarnya. Dia macam salahkan. Okay, so dalam keadaan ni tadi, kalau mana kita cuba mengelakkan, andai kata kita pergi sama-sama, court akan melihat circumstantial evidence. Bila kita kata saya tak tahu apa circumstantial evidence, mana bukti keadaan. Okay. Contohlah tiba-tiba yang kawan tu buat bijak. Malam tu dia kata, bro jadi projek itu malam ni. You pula pergi reply on. Ada bukti semua. Kat situ nampaklah konspirasi. Walaupun kita kata tak ada. Ingat konspirasi ni kalau ada elemen-elemen berjaya, sebab dituduh mungkin kedua-duanya dituduh. Melainkan betul-betul dia tak tahu. Tiba-tiba dia kata, bro hari ni kita nak pergi beli nasi lemak, kita lalu jap area ni. Memang dia ada bukti. Dia kata saya memang selama ni tak tahu, saya pun tak kenal si mati tu siapa, semua benda. Tidak ada pembuktian. Bolehlah diguna alasan saya tak tahu apa-apa, saya memang innocent party. Tapi kalau ada bukti menjerumus ke arah tu, you senyapkan pula. Orang nak cari pembunuh ni dekat berbulan-bulan, lepas 3 bulan baru you cerita, malam tu saya ada dengan dia. Kenapa lepas 3 bulan you baru cerita? Dia tengok tahu bukti keadaan. You menjerumus tak ke arah tu. Bukti WhatsApp, ada orang tanya bukti WhatsApp relevan, dibawa ke mahkamah. Bukti email, bukti video, semua bukti boleh dah bawa. delete pun boleh detect kan. Boleh dia ada cyber, yang forensik tu kan. Dia ada forensik, cyber forensik dia orang panggil kan. Dia boleh vacuum balik atau extract balik daripada phone. So janganlah kita meletakkan alasan-alasan macam tu kan. Sebab ada kes dulu yang dilaporkan dalam law journal lah ni, yang mana yang melibatkan penyanyi itu kan. Penyanyi mana tu? Penyanyi behind the dan okay. Penyanyi si mati lah kan. Dalam keadaan ni kan dia dibawa dalam kereta, pusing dalam kereta kan. Betul berhenti kat satu tempat, tertuduh turun bawah. Tapi tertuduh ni telah dituduh pun di mahkamah. Dah settle lah. Dah dituduh di mahkamah. So dalam keadaan ni maknanya yang tukang bawa kereta. Tapi tukang bawa kereta memang kata saya memang tak tahu apa-apa. Dia tidak dituduh sekali. Ini yang penyanyi kumpulan tu Ya, penyanyi kumpulan lama tu kes tu. So kalau macam tadi Faizal bagi, itulah contoh kes yang paling hampir. Maknanya
kawan ni kata, jom jap bawa aku nak bincang sikit sebab ada isu sikit kat rumah aku dengan lelaki ni. Okay, bawa naik kereta. Memang kawan dia kata bawa area tu dia tak tahu apa-apa. So dia kata dia naik itu fakta kes nanti kalau baca fakta kes tu. So macam itulah dalam keadaan yang kena tuduh seorang saja. Sebab saya teringat juga kes ni fakta kes lah Tantuya. Juga melibatkan beberapa orang yang kata saya pergi drive dan ambil dan sebagainya, drop dan sebagainya, tapi sudahnya memang itulah memang terlibat semua sekali lah kan. Macam Kak Bel cakap, sejauh mana keterlibatan tu ialah bergantung pada pendakwaan dekat court lah kan. Maksudnya dia ada risk lah, ada risiko untuk walaupun drive je, tapi aku boleh drive kau sekali, aku boleh turun kau sekali kan. Dan ingat tahu zaman sekarang ni lagi masalah. Hari tu akak tengok, ada tak Faizal tengok tak dokumentari yang baru yang Toxic Love Story tu? Dekat Netflix belum lagi. Netflix akak tengok. Bukan apa tahu, sebab kita nak beza dokumentari dulu dengan sekarang. Kaedah penyiasatan dia. You tak boleh lari tau. Walaupun you buat benda tu, you tak boleh lari. Rupanya diorang detect through email, through sekarang CCTV ni kita tak payah kata negara luar. Kita kata kat Malaysia. CCTV ni akak rasa berlambak kat mana-mana. Kalau dulu kan, kalau macam yang in fact ada satu yang Oklahoma punya murder case ke, CCTV kat sini dia detect kereta tu saja. Itu saya tengok Oklahoma. Tengok kan, padahal pelaku tu dia adalah lecturer untuk criminologist. Dia rasa dia pandai lagi daripada law. Jadi dia ingat dia boleh tutup crime dia kan. Tapi tengok macam ni dia detect kamera okay, pergi rumah orang ni, jiran ni, kamera last kali diorang pakai panggil siapa, expert car expert. Walaupun daripada jauh sama-sama dia orang tahu ni kereta jenis Hyundai kan dalam kereta tu kan. So maknanya dia lead from there. And then lepas tu kita pula rasa smart. Konon-konon kita pakai gas. Kita masukkan dalam Google, kita letak gas. Kita ingatkan boleh delete, orang tak nampak. Dah nampak juga. So dalam keadaan ni, sekarang ni kalau kita nak mengelak itu ini, elok CCTV nampak kita tengah pakat dengan dia. Contohlah benda-benda macam tu. So kena berhati-hati. Walaupun kita delete, carian contohlah kawan yang turun, kawan tu laptop kita ada cara-cara menghapuskan crime. Kat situ dah, kenapa you cari? Kalau you kata you tak terlibat, all the bukti lah. So zaman sekarang ni memang susah sebab teknik penyiasatan sekarang ni Malaysia mungkin ke belakang sikit lah berbanding US kan. Sebab kita duk tengok US semua sekarang kena ada body cam. Dia masuk yang dekat, ingat tak? Betul, dia tunjuk pasal kes apa yang ada anjing kena tembak tu. Chris Ward pun sama juga. Itu detail masalah rumah semua kan. Akak tengok yang baru-baru ni ada anjing kena tembak oleh tim polis lah. So polis kata tak, anjing tu bertindak ganas. Akak tengok komen kat bawah, show us the body cam, show us the body cam. Dia dah jadi benda tu memang satu kewajipan tau kalau you pergi. Tapi Malaysia tak ada tau benda tak tu. Ada kan? Malaysia tak ada. Benda tu dia akan menepis bila polis kata saya telah diserang. Body cam telah menepis dakwaan, betul ke tidak kena serang. Body cam tu juga boleh jadi bukti untuk polis juga. Betul. Saya rasa sangat-sangat membantu sebenarnya benda tu. At least detail kan, tunjukkan keadaan sebenar, situasi sebenar. Sebab kalau macam peminat-peminat yang follow podcast ni kan, Faizal ni agak rasa diorang nak tahu macam mana cara pembuktian. Honestly zaman sekarang lagi susah you nak buat crime. Okay? Bukanlah kita share ni nanti diorang tahu ke apa, tidak. Tapi you jangan rasa lah, there's no such a thing yang you rasa macam saya lebih pandai tu. Akak kata yang tadi kan murder tu, dia rasa dia lecturer, dia belajar kriminologi, dia rasa dia boleh get away. Tak lah. Even kau tengok 10 kali pun cerita how to get away with murder tu tak boleh. Sebab kita punya teknologi sekarang ni lebih advance. And of course kalau nak buat tu mesti ada detail yang tak boleh kita terlepas, ataupun mungkin buatkan korang kantoi lah. Okay Kak Bes, tak rasa sejam tau. Ya Allah ya Tuhanku, kita dah sejam. So Kak Bes, okay, saya nak janji dengan you guys, kita akan bawa second episode dengan Kak Bes. Banyak lagi soalan tadi. Tengok. Ya Allah, banyak lagi sebenarnya. Antaranya macam pembuktian mana yang lebih kuat. DNA tak cerita lagi pasal kes-kes. Bella tak cerita lagi. Kes Zain Ryan tak cerita lagi. Yang setakat kita tahu sampai inilah. Soalnya Kak Beth ni lah orang yang selalu up to date dan dia tahu je kes-kes tu. So sebenarnya best juga ada Kak Beth sebab kita boleh cerita pasal kes-kes yang jadi sebelum ni dari sudut pandang seorang peguam. So insyaAllah
Saya janji ya. Okay. So thank you guys. Kita dah sejam borak balai. So banyak info dan juga ilmu yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Beth sebab kongsikan. Dan sebenarnya yang penting kita tahu bukan saja pasal jenayah semata-mata, tapi perbuatan tu akan dibalas ataupun orang kata ada timbal balik lah. Mungkin ada balasan untuk sesiapa saja yang lakukan jenayah yang mungkin dapat pembalasan yang sepatutnya lah. Okay. So terima kasih. Jangan lupa korang komen, korang subscribe. Ramai yang tak subscribe. Abang tengok dekat dalam settings tu, dekat abang punya YouTube setting, ada almost 90% yang belum subscribe, tapi ramai yang dah tengok sampai habis video abang. So make sure korang subscribe, korang tekan like, komen dan juga share banyak dekat social media dekat luar sana. So thank you very much korang. Kita jumpa lagi dalam next episode Borak Balai, podcast jenayah paling eksklusif di Malaysia. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.